Okey, hai, Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton podcast kali ni, dah podcast episod yang ketiga. House House Cosmetic punya podcast. And then kali ni kita bawa special sikit, orang kata pejuang halal. Kan, sebenarnya banyak lalu kat saya pasal kisah individu yang saya bawa hari ni bersama dengan KL Puai Majalis. Saya Puai Majalis. So hari ini kita akan membincangkan satu topik berkenaan dengan kosmetik halal. Adakah pengguna Muslim sedang ditipu? Itu tajuk dia, adakah pengguna Muslim sedang ditipu? Dari angle kosmetik halal. Dan hari ini sebelum saya pergi jauh, saya ingin memperkenalkan kita punya individu yang sangat-sangat istimewa ini. Tak sangka pula menerima kunjungan kami House Cosmetic kan. Okay, so saya ingin memperkenalkan tetamu hari ini adalah Tuan Naim Malik, berasal daripada Kuantan, Pahang. Pengalaman adalah bekas pegawai polis dari segi komersial, narkotik, jenayah CID, D4 panjangnya. Sindiket curi kereta tu panjang gila Okey, tapi bekas pegawai polis lah guys. Jangan main-main jangan cuba-cuba. Okey, so hari ni saya bersama dengan Tuan Naim. Saya panggil Tuan Naim boleh? Boleh. Okey. So saya kenal Tuan Naim ni pun daripada TikTok juga. Betul. Okey, so saya nampak macam selari sebab saya memperjuangkan halal kosmetik. Betul. So Tuan Naim saya tengok banyak sangat isu halal makanan. Betul. Dan juga restoran lah. Betul. Okey, so tapi ada satu benda yang menarik perhatian saya. Tuan Naim daripada seorang pegawai polis, macam mana boleh terjebak pula jadi kata pejuang untuk memperjuangkan halal ni? Macam mana? Ada tiba-tiba sampai hidayah ke apa? Itulah tu. Pertama sekali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pada penonton-penonton semua, episod ketiga saya berbesar hati pada hari ini kerana yang membuat saya hari ini adalah founder House Cosmetic tu sendiri yang memperjuangkan. Saya ada baca Puan Emma ni dia memperjuangkan since 2016. Betul. Berkenaan dengan isu halal ni, tapi 2026 ni baru nak sampai, orang kata dia punya engagement tu nak sampai. Baru Allah buka sikit ruang tu lah. Betul. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, jadi kalau kita cerita berkenaan dengan adakah pengguna ditipu tu daripada Tapi sebelum tu nak tanya, macam mana daripada polis daripada, jadi pejuang halal ni? Dia cerita macam ni. Kalau cerita pasal hidayah tu mungkin hidayah sampai lah. Okay. Sebab terlalu banyak sangat corruption. Saya boleh cakap dalam live, saya pun 13 tahun di Kuala Lumpur. So terlalu banyak corruption sampai saya terpaksa cover pegawai atasan sendiri dan jadi isu. Lepas tu terlibat dengan kes mahkamah dan sebagainya. Kemudian waktu tu saya hidayah tu sampai, saya start pergi belajar agama, mendalami ilmu agama yang sebenar-benarnya agama. Apabila kita belajar yang sebenar-benarnya agama, sebenarnya rezeki ni memang tertakluk daripada iradat Allah Ta'ala. Jadi kau kerja apa pun, kalau Allah bersama dengan kau, insyaAllah rezeki tu takkan pernah. Dia walaupun duit banyak, tapi kalau tak berkat you akan sentiasa tak cukup. Faham. Sebenarnya adalah syukur dengan apa yang ada itu. Orang kena faham tu. Maksud ayat kata-kata bersyukur dengan apa yang ada, itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Even you ada RM10, kalau Allah nak bagi rezeki you hari ni, seminggu boleh tahan RM10 tu. Betul, setuju. Itu setuju. On reality memang kata RM10 macam mana nak hidup macam mana hidup seminggu ni. Tapi kalau Allah izin, seminggu tu tak habis RM10. Kita cerita pasal iradat rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jadi selepas pada itu saya sebenarnya perjuangan yang saya buat ni pun bukan saya yang mulakan. Perjuangan ni dah bermula 1400 tahun yang lalu oleh baginda Rasulullah SAW yang menekankan isu halalan dan toyiban. Betul. Orang tahu halal, tapi orang tak tahu toyib. Betul. Halal dan baik bersih, baik, suci itu semua hanya pada orang Islam sahaja yang ada. Sebab saya selalu cakap dalam saya punya video ataupun live saya beritahu, to me non-Muslim memang tak ada suci lah. Semua aspek. Sebab kita ni dah diajar dalam Islam ni kesucian tu yang penting. Betul. Kita ada mandi wajib, kita ada semua segalanya tu. Betul. Kita solat, kita takut, kita ambil wudu. Membersihkan diri. Saya tidak condemn agama lain, tapi agama lain tidak menitik beratkan benda-benda tu. Jadi kesucian tu hanya ada pada orang Islam sahaja. Jadi saya tekankan buat isu makanan ni lah. Jadi kalau tanya, ada juga orang tanya saya, apa ni sebelum ni kerja polis kan. Sekarang ni buat aktivis halal kan. Saya rasa saya lebih bahagia buat benda-benda macam ni. Walaupun aktivis halal ni income tu bukannya kita tahu fix bila kita dapat, betul tak? Berbanding dengan gaji sebelum ni mungkin fix setiap bulan. Betul. Jadi itu saya cerita tadi soal rezeki tu tadi. Soal rezeki tu
saya jadi macam, kalau saya cakap saya dapat apa yang saya dapat pada hari ini lebih daripada apa yang saya kerja polis dulu. Dalam polis dulu kerja banyak, saya kerja duit pun banyak, tapi sumber tu tak berkat lah. Faham. So itulah salah satu sebab yang menyebabkan saya ni diuji dengan sifat jalal yang kuat oleh Allah Ta'ala. So saya masa tu, Sifat jalal apa? Boleh berminat pula saya nak tahu. Dia Allah kalau uji manusia ni dengan dua sifat. Sifat jamal dengan sifat jalal. Okey. Sifat lembut dengan sifat keras. Sifat lembut ni salah satu cara Allah uji tu adalah istidraj. Allah bagi je apa kau nak. Kau happy, kau bahagia, tapi kau lupa nak bersyukur, itu adalah istidraj. Faham. Sifat jalal ni Allah tarik terus, pump. Bagi kau terduduk betul. Jadi saya diuji dengan sifat macam tu. Diuji dengan cara macam tu. Saya buat ni tuan guru yang beritahu. Jadi ujian yang macam tu menyebabkan saya betul-betul sampai satu tahap saya tak ada duit nak makan. Faham. Saya nak balik ke kampung, orang tua tak sihat. Jadi I was thinking, kalau balik menyusahkan diorang, better I live on my own because I'm a man. So dan dalam masa yang sama tu apa yang saya buat adalah saya berselawat hari-hari. Sampai ratusan ribu. Sampailah dapat mimpi tu, sampai boleh jumpa dengan guru rohani saya ni. Alhamdulillah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar Al-Khalidi yang berada di Serkam, Melaka. Jadi saya mendalami ilmu dan belajar ni, at the end of the day, kita pun akan mati. Okay, so you choose whether cara macam mana you nak mati. You nak mati dalam husnul khotimah ataupun husnul khotimah. Dunia sekarang ni, Tuan Guru cakap hanya 20% saja rezeki yang halal yang ada sekarang ni. 20% saja yang ada yang halal. You ceritalah pasal kontraktor ke, pasal government ke, tanah ke, PTJ ke, apa semua semua ada perkara-perkara yang tak baik. Faham. Daripada segi site bomber, JKR, semua ada. Betul. Faham. Itulah orang nampak polis je. Tapi semua ada. Betul. Jadi apa yang saya dapat ni bagi saya berkat dan lebih daripada apa yang saya dapat dulu. Betul. Then I have more time dengan my family, dengan my mom. Actually she's sick at home. Jadi saya ada masa untuk balik ke Kuantan. Every week dah sekarang saya balik. Dulu saya langsung sampai mak saya operate saya di UIA, hospital UIA di Kuantan tu, saya cakap saya tak ada masa. Sedangkan bagi seorang lelaki tu, syurga dia adalah ibu dia walau apa pun. So bila saya dah sampai depan pintu, tapi saya tak jumpa kunci nak buka pintu tu. Di situ saya sangkut. Dan bagi seorang lelaki, saya nak pesan kepada yang tengok podcast ni, orang lelaki, you pergilah minta doa sejauh mana pun dengan Tok Wali ke, dengan Nabi Khidir ke, dengan siapa ke, itu hanyalah kita minta melalui kemuliaan mereka, keberkatan mereka. Betul. Tapi sebenar-benarnya doa yang paling mustajab untuk seorang lelaki adalah doa seorang ibu. Doa yang tidak dihijab sampai ke arasy Allah. Okey, saya nak tanya satu soalan. Bila dah cerita pasal ni, kalau lelaki tu ibu dia dah meninggal, adakah ibu mertua dia sama dengan kalau ikut hukum Islam, ibu mertua tu dianggapkan sama seperti ibu. Sama seperti ibu dan boleh mendoakan. Baik. Okey. So menarik lah. Permulaan pun dah menarik. Alhamdulillah. Sebab kita bercakap, saya suka sebab kita sedang bercakap berkenaan dengan keberkatan rezeki. Betul. Saya pun memegang pada benda yang sama. Sebab sebelum ni saya kerja bank, gaji 8,000 tak cukup. Betul. Bila saya start bisnes sendiri, kilang kosmetik, memula kilang kecil, kita pakai duit sendiri simpanan. Suami saya dia kata, yang saya boleh bagi gaji 2,500. Masa tu kan daripada gaji 8,000 jadi 2,500. Hutang kredit kad semua nak bayar kan. Macam culture shock sikit kan. Macam culture shock kan. Tapi disebabkan kita niat nak set up kilang tu, nak sebarkan produk kosmetik halal, bulan pertama tu cukup pula bayar semua benda. Kan. Macam pelik lah, kira-kira macam tak logik kan. Betul. Tapi itulah hakikat yang terjadi dan saya suka konsep keberkatan rezeki ni. Okay, so now apa pendapat Tuan Naim, sebab sekarang ni kita tengok produk kosmetik. Orang selalu pergi kedai makan, dia dah tengok dah logo halal. Sebab banyak sangat awareness pasal halal makanan. Betul. Sebenarnya banyak. Betul. Tetapi susah nak cari orang buat awareness halal kosmetik. Betul. Sebab orang ingat makanan ni masuk dalam perut jadi dah daging. Betul. Tapi dia terlupa
kalau dia pakai serum ke moisturizer ke masuk dalam kulit, jadi darah daging juga. Betul. Tetapi tak ada orang yang beri kesedaran pada ni. Betul. Sehingga kan produk makeup kosmetik tiada logo halal pada kotak kosmetik. So apa pandangan Tuan Naim berkenaan perkara ini, isu ni? Isu halal ni Besar ke kecil? besar, terlalu besar. Sebab consumer dia sekarang ni dah melangkaui dulu orang yang 25 tahun ke atas, orang yang dah bekerja. Betul, yang okey. guna kosmetik. But nowadays 2026 dia punya capaian engagement untuk orang pengguna kosmetik ni sampai ke tahap budak-budak sekolah. Budak sekolah rendah Budak sekolah rendah pun dah pakai. dah pakai Dah lipstick, pakai lipstick, semua. foundation, dah pakai mascara whatsoever lah. Ya. Saya dah jumpa. This is reality yang berlaku pada zaman ini. Saya setuju. Okay, so jangkauan untuk pengguna-pengguna kosmetik dah lebih, bukan pada orang yang bekerja saja. Pada orang yang tak bekerja pun budak-budak dah pakai kosmetik. Okey. Jadi isu ni bagi saya sangat orang kata apa, serius. Betul. Sebab 70% of the consumer dekat Malaysia ni adalah orang Islam. Betul, setuju. Mereka budak-budak ni yang pakai kosmetik, dia tak tahu yang kulit ni ada 3 lapisan epidermis. Betul. Lapisan pertama, lapisan kedua. Jadi yang menyebabkan muka berjerawat apa semua tu, dia mungkin daripada mercury. Daripada kosmetik yang tak ada sijil halal, yang tak tahu daripada mana. Asal murah, asal viral, orang Beli tak kaji. tak kaji. Apa ada semua tak kaji. Okey, cerita pasal kosmetik halal ni, saya hari besok saya ada berjumpa dengan Tuan Wahab. Dia ni ketua penguatkuasa KPDN wilayah Persekutuan. Jadi saya ada berhubungan baik dengan JAKIM dan juga KPDN. Okey. Jadi saya ada berbincang mengenai soal isu lambakan produk-produk yang tak halal. Saya memang mengisu halal. Walaupun KPDN ni, kenapa orang tanya KPDN? Halal ni dia punya endorsement dia daripada JAKIM. Tapi jurisdiction dia daripada ada under KPDN. Ya, okey, betul. Okey, jadi saya terpaksa attach dengan mereka ni. Jadi bila saya bercakap dengan mereka ni, mereka sendiri pun macam Tuan Wahab sendiri, dia pun baru balik daripada Mekah. Saya kata, Tuan, come on Tuan. Tuan baru balik daripada Mekah. Okey, so mana hari 7 kita nak buat ni? Okey, dia kata sebenarnya Naim, negara kita ni memang ada masalah. Mereka tak nak bincangkan akta halal di parlimen. Dan saya pun sedang berjumpa dengan beberapa orang yang tokoh korporat untuk kami buat satu proposal dan usul untuk dihantar kepada Yang Berhormat Menteri untuk kami minta mereka berbahas di parlimen mengenai isu ni lah. Sebab apa? Sebab contoh produk kosmetik ni sebab kami bincang soal isu e-dagang. Okey, lambakan produk yang tak ada logo halal tu satu hal. Yang guna logo halal palsu ni pun berlambak. Betul. Yang pakai logo halal JAKIM yang original, macam puan tahu sendiri, dia ada nombor siri dia, MS dan kat nombor bawah tu. Tapi yang ada dia lambakan di pasaran-pasaran. Dia letak logo je. Betul. Tak ada nombor series kat bawah tu. Betul. Saya setuju ni. Jadi zaman sekarang pula capaian untuk orang membeli, budak-budak nak beli kosmetik ni tak perlu lagi hadir ke physical store. Mereka boleh buat online. Betul. Di situlah berlakunya misguide pada mereka-mereka ni yang tak tahu sama ada produk kau ni halal ke tak halal. Daripada mana datangnya, kilang mana datangnya. Saya pun sekarang ada buat video berkenaan dengan kosmetik lah. Kosmetik yang halal. Contoh macam Puan Emma sendiri kan, macam house kosmetik ni, saya difahamkan building ni pun ada halal. Sijil halal. Ya. Saluran air pun, penapis air pun ada sijil halal dia. Betul. Jadi memang saya akan push benda ni lepas ni untuk sebab orang Islam, pengguna tu adalah Islam tu sendiri. Islam memang sangat-sangat menitik beratkan tentang isu halal ni. Betul. Semua benda lah. Kehidupan seharian. Saya pun nak cakap, halal ni sebenarnya adalah interpretasi dalam kehidupan seharian you. Betul. Sumber you daripada mana, halal ke haram. You makan apa, halal ke haram. You berhubungan, halal ke haram. You pakai kosmetik ke whatsoever lah. You dapat daripada mana. Semua tu akan dihisap. Allah akan tanya besok. Okey, selepas saya duk kecoh-kecoh cerita pasal halal kosmetik ni kan, adalah suara-suara, ada yang status ustaz lah apa, dia macam dia cakap, kenapa kita nak menyusahkan pengguna sampai nak siasat kilang kat mana? Betul, nak kena study bahan mentah tu daripada sumber apa. Jadi saya nampak kat sini kita apa penamaan Tuan Naim, sebab saya bagi education kepada pengguna. Kita faham sekarang ni kita nak cari produk ni buat kat kilang mana, Tuan Naim, sekejap je semua dalam website. Betul. And even produk ni ada halal ke tak, pergi kat website JAKIM official. Betul. Tak sampai seminit dah keluar. Betul. Jadi saya bila kita ajar benda tu, kita ditentang pula. Macam kita ni, kita buat salah ke ajar benda halal ni? Saya punya pengalaman Puan Emma, saya buat satu video education
berkenaan dengan cara nak semak website Portal Halal JAKIM, just on the tip of your fingers. Nowadays semua orang ada smartphone. Betul. Semua orang boleh akses. Betul, tepat sekali. Tetapi education tu tak sampai. Jadi bila saya buat video macam tu, saya terima mesej. Saya ada buat report polis. Saya terima mesej, kalau lu sayang nyawa lu stop perlu buat. Saya dapat terima mesej macam tu. Saya belum lagi ke level tu. Berbalik pada soal apa So yang, kalau dapat mesej tu kena buat report polis lah. dia sebenarnya by law itu kita punya first defense lah. Okay. Report polis. Just in case of anything happen in the future tu, kita dah ada police report. Faham. Dan disertakan dengan proof lah. Okay, so saya pun tak kisahlah siapa besar. Selagi saya bersama dengan Allah, kalau you buat satu benda yang jahat pada saya, kalau Allah tak izin saya mati, saya pun tak akan mati. Betul. Itu je. Sebab sekarang ni Tuan Guru cakap, you nak start jalan buat cerita ni, sebab benda ni macam Puan Emas ni cakap tadi, ada apa pendakwah-pendakwah yang so-called pendakwah yang tak puas hati, kenapa nak check apa semua. Bagi saya itu semua penunggang agama. Tak nafikan, memang benda tu reality berlaku dalam dunia. Berapa ramai orang yang guna nama Islam tapi buat benda tak betul. Banyak. Guna nama ustaz. Guna nama ustaz, guna nama syekh, guna nama habib, guna nama, tapi membelah berpihak kepada yang tidak menjurus kepada kebaikan untuk umat Islam ni. Termasuklah kosmetik ke apa. Islam ni tak ajar kita kenal siapa founder dia. Kita boleh kenal siapa founder dia, tapi cara penghasilan tu yang paling penting. Betul. The most important thing adalah macam mana benda tu dihasilkan. Betul. Macam dulu saya kerja polis, saya tangkap orang penjenayah-penjenayah ni fizikal, boleh pergi tangkap dia terus. Betul. Tapi sekarang ni kita nak berperang dengan penjenayah-penjenayah cyber ni. Sebab I tak kenal pun siapa yang jual barang-barang kosmetik di Shopee, di TikTok, Lazada. I tak kenal. I pun tak tahu siapa founder dia. Betul. Tapi benda tu sangat boleh melarat dan merosakkan Gen Z Islam ni lagi 5, 6, 10 tahun ni dekat Malaysia ni. Younger generation akan memang tak ada education langsung berkenaan dengan halal. Kalau tanya halal, tahu tak halal tu apa? Halal tu halal lah. Itu je jawapan dia. Betul. Konsep halal toyiban tu tak wujud. Betul. Tak difahami. Satu lagi, bila saya sampai kepada tahap ni, saya dah bincang dengan pihak JAKIM sendiri. Dia pun bagi tahu sebenarnya mereka tak ada kuasa untuk bukan tak ada kuasa, mereka tidak dibenarkan untuk buat educational video. Tak ada meet and greet, tak ada secara besar-besaran. Sebab yalah, kalau kita lihat pada geografi politik kita di Malaysia ni, Islam tak berapa faham lah. Islam ni tak berapa, Islam ditindas lah. Kalau you tanya saya, Islam memang ditindas. 100% Malaysia ini Islam ditindas. Saya pun dah jumpa dengan beberapa orang adun, beberapa orang YB. Saya dah jumpa bincang. Saya berbincang. Tapi yang saya jumpa ni semuanya dilorongkan oleh orang yang masih lagi atas jalan fisabilillah lah. Masih ada lagi, tapi mereka sedang macam itulah undang-undang. Jadi yang terkesannya siapa? Peniaga-peniaga yang memperjuangkan barang-barang Islam ni. Peniaga-peniaga yang buka premis yang ada logo halal ni. What for mereka buat? Dah lah nak dapat logo halal tu susah. Betul. Bayar mahal. Bukan, Betul. bayar tu tak mahal. Tapi kalau katakan ada OD issue, kita kena beli pencuci mesin. Kan saya kilang. Pencuci mesin tu yang kena halal. Berus untuk cuci mesin tu bukan berus bulu babi. Semua tu perlukan duit untuk beli. Saya difahamkan untuk mohon lesen halal, untuk mohon sijil halal ni, pihak JAKIM tidak pernah melantik mana-mana unauthorized official daripada JAKIM. Betul. Halal inquiry tak pernah lantik. Untuk for those who want to know, memang JAKIM tak pernah lantik mana-mana halal inquiry yang official JAKIM tak ada. Betul. Dia JAKIM sendiri yang buat. JAKIM sendiri yang buat. Betul. Tetapi benda-benda ni diperlukan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sebab orang tak ada guideline. Tak ada guideline nak submit. Sebab tu yang jadi masalah pula. Saya ada bincang juga soal isu ni, kenapa susah orang nak dapat sijil halal. Saya tanya kenapa? Lama. Lama, makan proses, makan masa. Satu, lepas tu costing. Lepas tu kalau peniaga tu duduk Kuala Lumpur boleh kira lagi. Kalau you duduk di Kelantan ke di mana ke, yang nak pulang alik, nak pergi ke Jabatan Agama Islam JAKIM untuk dapatkan, nak buat submission apa semua. So mereka sekarang sedang membuat penambahbaikan lah cara permohonan tu. Sebab dia orang tak ada guideline. Mohon sekali tak lulus, mohon kedua kali, ketiga kali tu semua costing. Betul. Lepas tu bila you buat auditing, bila banyak benda yang tak betul, mereka terpaksa ubah balik benda tu. Semua kos. Ini yang datangnya, ada seorang customer saya, kilang saya. Dia kata dia ada konsultan halal. Konsultan halal tu charge dia untuk dapatkan halal RM10,000. Padahal nak apply halal RM1,000 je. Betul. So dia charge RM10,000. Lepas tu tak lulus pula. Lepas tu saya tanyalah siapa konsultan tu. Dia bagilah nama company tu, memang saya tak kenal. Dan sebab macam tuan cakap,
JAKIM tak pernah hire mana-mana official untuk applykan halal untuk you Betul. all. Betul. Jadi banyak customer kat luar sana kena tipu satu hal. Untuk apply halal pun kena tipu. Contoh restoran Mi Tarik yang saya jumpa dengan owner dia baru ni. Dia buka 5 restoran, satu restoran renovation dalam belanja almost 250 to 300,000. So 5 outlet 1 million lah. Okay. So dia nak buat halal. Okay, dengan satu halal inquiry, halal institute ni lah, dia pun buat 3 kali dia buat. Satu kali dia buat tu 16,000. Tak lulus benda tu. Okay. Jadi dah makan kos dah dalam belanja. Jadi dia sampai satu tahap dia fed up. So last kedai dia tak ada halal? Dia tak ada halal, tak buat. Sebab daripada orang yang elok ada niat untuk buat kedai makanan yang halal, itu pun satu. Ya. Jadi sekarang ni apa yang pernah diperjuangkan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia dulu, labeling halal tu sendiri. Contoh warna hijau untuk owner Islam dan ada sijil halal. Warna kuning untuk owner non-Muslim tapi ada sijil halal. Merah memang non-halal terus. Senang supaya orang tahu. Labeling tu adalah paling best dan paling berkesan. Orang tengok, orang tahu merah, okey, memang confirm tak halal. Kuning, dia ada sijil halal tapi owner dia bukan Muslim. Kalau hijau, owner dia Muslim dan dia ada sijil halal. Simple. Tapi government tak nak buat. Faham. Benda ni sangat penting. Semua peniaga akan terkesan dengan benda macam ni. Tapi ramai betapa saya punya alhamdulillah follower TikTok ni berjuta, beratus ribu yang ikut konten ni, yang orang kata apa, support apa yang saya buat. Sebab tak ada orang yang nak bercakap. Betul. Tak ada. Daripada side government sendiri pun tak ada orang nak bercakap tentang benda-benda macam ni. Dan saya perasan sebenarnya kan sekarang ni budak-budak muda, diorang sukakan konten-konten yang atraktif dan orang kata cerita-cerita viral. Betul. Yang tersebar cerita viral sekarang, cerita yang banyak yang tidak memberi faedah. Betul. Viral yang tak memberi faedah lah. Betul. Kebanyakannya. Betul. TikTokers ramai. Ya. Influencer ramai. Tapi konten you tak mendatangkan education langsung. And then saya perasan konten-konten macam nak ajak orang guna halal produk ni dekat channel YouTube ada. Tapi mengantuk dengar. Cara mereka tu, cara disampaikan tu betul, macam tak hit tau. So kita tak salahkan orang muda, orang zaman sekarang ni buat konten viral tu dia boleh hit sebab dia tahu apa yang dia nak hit kan. Dia tahu target market dia. Dia tahu target dia. Pada orang umur berapa yang nak tengok video dia. Jadi apabila site kami di House Cosmetic cuba ubah suai penyampaian kepada lebih hit, alhamdulillah penerimaan halal tu tiba-tiba meletup. Jadi sebab tu saya rasa penyampaian tu penting. Betul, sangat penting. Penyampaian dan apa yang kita cuba nak tekankan. Macam sebelum ni kita macam agak simpan-simpan nak sebut minyak babi. Tapi memang ada hakikat dalam kilang kosmetik. Betul. Orang tak guna minyak. Saya dalam video saya cakap ni orang kafe ni. Ni orang kafe ni. Saya kata saya pun pernah dapat satu DM daripada orang India, dia cakap, "Bro, apa kafe-kafe ni?" Saya kata agama saya ajar non-Muslim kafe. Ada dalam Al-Quran. Saya cakap, you nak argue, you pergilah mana-mana court. Saya cakap. Betul. Marah bila kita cakap minyak babi, perkataan tu. Sebenarnya itu yang kena ajar. Sebab kita makin lama kita tak guna perkataan tu, makin lama kita ajar, generasi yang akan datang ni makin mua. Bagi saya makin tak tahu, tak faham, makin tak cakna. Dia tak nampak betapa seriusnya benda tu. Betul. Tapi bila kita sebut, baru semua orang buka mata. Ya ke? Bila berterlibat dengan haram ni, makanan haram ke, kosmetik yang tak ada sijil halal, kosmetik yang haram ni kau pakai, yang ada gelatin babi apa semua ni, bila terlibat dengan benda-benda macam tu, kita nak budak-budak nak mengaji pun susah. Nak cakap benda baik pun payah. Nak buat benda baik pun payah. Roh mereka tak kuat. Jasad kita ni membesar, kita makan nasi. Betul. Tapi dalaman roh kita ni sebagai orang Islam ni nak besar, kita kena makan apa? Kena makan zikir. Macam mana nak kuat? Kena cari benda yang halal. Memang itulah tuntutan dia. You makan benda haram, makan benda berdaging pula tu, berdarah pula. Sebab orang Melayu ni suka makan ayam. Betul. Makan benda-benda macam tu lah. You beli ayam daripada sumber mana, you tak tahu dia sembelih tu macam mana. Betul. Tak ikut syariat Islam, you makan bangkai. Jadi macam mana? Itu yang cuba, sama termasuk juga kosmetik. You pakai, you apply pada your skin. Bila Betul. apply pada your skin tu, dia akan masuk dalam tubuh you automatically. Then you apply it every day untuk budak-budak ni. Dan you tak tahu daripada mana sumber, kilang mana, apa benda. Kalau 40 tahun dah pakai siang malam masuk krim kat dalam kulit, agak-agaknya benda kita masukkan dalam kulit ni. Itu isu dia. Diorang ni tak tahu. Diorang guna kosmetik yang tak ada sijil halal, yang tak dijamin halal oleh pihak JAKIM ni.
adalah satu isu yang bagi saya berat dan memang kena buat dah sekarang ni. Memang dah kena ada. Saya bersyukur House Kosmetik melalui Puan Majalin ni dah tekankan isu kosmetik ni, sebab budak-budak remaja ni dia tak tahu, dia hanya ikut influencer. Saya pun selalu tegur. Saya cakap saya akan berperang dengan influencer-influencer yang mengajak kepada satu benda yang tak halal ni, you menghalalkan cara tu. Kosmetik ke makanan. Saya beritahu dengan dia, saya berperang, saya tengah berbincang dengan KPDN untuk menambah baikkan dia orang punya perangkaan, sebab dia orang cakap sekarang ni di bawah seksyen perbahasaan. Apabila dia menyampaikan satu maklumat yang tak tepat. Ada di sini halal yang boleh makan. Daging ni halal tu. Wagyu tu memanglah halal, wagyu tu. Tapi the way you serve, cara you sediakan tu ada mirin, air gula yang beralkohol, you basuh pun guna alkohol. Betul. Jadi itu saya kata influencer ni kadang dia tak tahu. Influencer pun Gen Z. Iyalah. Influencer pun Gen Z, sebab influencer ni dia banyak naik selepas COVID. Betul. Selepas kita semua fokus pada online. Betul. Most of the younger generation yang datang daripada influencer ni datang selepas COVID. Betul. Ada yang okey, ada yang baik, ada yang bagus, betul. ada yang konten bermanfaat. Tapi orang lebih suka kepada konten entertainment yang bagi saya nothing, sampah. Betul. Konten sampah. You buat entertainment yang tak ada education. You orang Islam, you buat konten, you selitlah sikit satu benda yang you boleh, sebab you viewers, you ratusan ribu. Betul. Juta pun ada. Kalau sejuta orang ikut you buat betul-betul, kalau Allah boleh tunjuk you punya pahala timbangan dosa dengan pahala, saya rasa you pun tak nak main telefon dah, you pergi duduk masjid dah. Okay, so bila cakap pasal influencer ni, Tuan Naim pun perasan sekarang ni influencer kan, macam contoh dia terima review produk, contoh macam produk kosmetik kan. Padahal influencer ni follower dia ramai kan. Jadi kalau dia terima produk tanpa dia siasat, produk ni halal ke tidak, sebab apa yang dia cakap orang ikut. Betul. So kalau katakan dia ambil review produk tu, macam contoh dia ambil produk tu, tiba-tiba dia dah review semua siap-siap, orang dah ikut nak pakai produk dia, produk yang dia review tu, tiba-tiba didapati produk tersebut ada mengandung minyak babi contoh. So macam mana status tu? Okey, dia dah ajak orang dah ni pakai produk tu, dia tak siasat dulu. Dia terpalit lah. Kalau dari segi Islam, orang yang dah follow tu macam mana? Follow tu dah berdosa. Pakai tu. Orang yang follow tu pun satu berdosa, dengan yang mengajak tu berdosa, dua-dua. Kan kalau saya cakap kan. Okey, sekarang ni influencer ni bukan influencer pempengaruh di Malaysia sekarang ni. Mereka bukan sekadar buat konten. Mereka boleh mengubah keputusan yang dibuat oleh seorang pengguna. Betul, tu saya setuju. Itu yang paling penting sekali. Pengguna ni dia akan ikut influencer ni. Influencer yang buat video ni dia bukan sekadar buat konten for their entertainment saja. Mereka ni sebenarnya mengubah cara pemikiran Gen Z, orang yang follower dia, dan mengubah niat mereka untuk membeli. Dia orang dah fikir dah, aku nak beli kosmetik ni lah, yang ni lah, okey lah kot, beli kot, tak apalah, mahal sikit lah. Kemudian dia start tengok ada influencer ni pakai, contoh pakai lipstick yang daripada Thailand ke daripada mana, yang tak ada sihalan, yang ni murah juga sikit, terus beli. Jadi mereka ni sebenarnya mempengaruhi cara keputusan mereka untuk membeli satu produk, including kosmetik. Itu yang paling bahaya. Bila you macam puan cakap tadi, tiba-tiba dah ada 10,000 orang dah beli produk dia yang ada gelatin babi. Okey, apa jadi dia macam mana? Jadi dia yang pakai daripada sudut agama, yang pakai pun berdosa, yang ni nanggunglah 2-3 kali dosa, sebab engkau yang ajak orang. Sebab tu contoh macam Dadah, saya cerita macam kerja dulu. Dadah ni, contoh Dadah, penagih ni dia punya hukuman tak berat. Dia yang lagi berat kepada pengedar. Penagih yang guna tu tak berat, yang edarkan tu lagi berat. Penagih ni seksyen dia habis kuat 15.1 memasukkan dadah dalam badan, 12.2 memiliki. Dia yang berat ni 39B, 39A yang mengedarkan dadah berkilo-kilo ni. Lagi dia sama juga dengan konsep menggunakan kosmetik yang ada babi ni. Yang pakai tu dah berdosa dah, tapi dosa lah. Yang mengajak satu hal. Yang mengajak, jomlah kita pakai ni. Yang pakai pula ribu-ribu orang pakai. Itu beribu. Kalau beratus ribu. Tapi satu hari insya-Allah dalam Islam ni ada kifarah. Kifarah tu akan sampai. Tak pada dia, mungkin pada keturunan dia. Tak pada keturunan dia, mungkin pada sahabat-sahabat dia yang terkena-kena dengan dia. Sebab itu adalah salah satu cara Allah nak ajar, nak tunjuk cara awak buat ni salah. Kadang-kadang kita ni, you nak kenal you siapa, you jangan tanya diri you, jangan tanya kawan-kawan you. You tanya musuh you macam mana. Pasal dia akan cerita you A to Z you macam mana.
Betul. Kalau satu lagi, orang lelaki kalau nak tahu dia ni macam mana, pergi rumah dia, jangan tanya kawan-kawan dia. Tanya orang rumah dia macam mana di rumah. Kalau dia sangat menghormati isteri dia, jalankan keluarga Islam. Satu lagi isu pasal kosmetik, sebab terlalu banyak budak-budak yang pakai. Sebenarnya institusi kekeluargaan Islam tu dah sangat low dekat Malaysia. Walaupun Malaysia itu sendiri adalah negara Islam yang berperlembagaan, yang beragama Islam sebagai agama rasmi kerajaan. Tapi kekeluargaan Islam tu memang dah tak sampai dia punya achievement. Kalau 1% kepada 100%, saya ingat sekarang dah 50% je kekeluargaan yang mengamalkan prinsip-prinsip kehidupan Islam yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab ibu bapa sekarang sibuk dengan dunia. Tak ada masa dengan anak-anak you. Ada yang ada, tapi kita cakap ni reality. Ya, betul. This reality ni orang cakap, bila kita cakap macam ni, cakap, ya ke kau cakap tu betul ke apa? This is all based on database. Memang ada. Benda ni reality wujud. Orang sebab tambah dengan tekanan hidup yang besar sekarang. Budak-budak pun nak melawar. Bila melawar ni, mereka cari yang murah lah. Betul. Tapi dalam masa yang sama, dia tak tahu dalam tu ada jelatin babi. Dah pakai berpuluh tahun, macam cakap, berpuluh tahun pakai. Apa benda yang masuk dalam kulit dia tu? Macam mana you nak ambil wuduk? Ya. You tak samak benda lah tu. Kalau nak cerita pasal hukum, you pakai kosmetik ada babi, lepas tu you nak ke semayang. You rasa semayang you tu, semayang, kita cerita pasal solat ni bila you solat, khusyuk tak khusyuk, pahala puasa solat dapat. Faham. Tapi tak sampai solat you tu. Sebab tu ramai orang gagal sekarang. Ini yang diberitahu oleh tuan guru saya. Semua orang yang solat ni pun tak semua yang boleh masuk syurga. Ni cerita dia. Orang yang solat ni belum tentu dia masuk syurga. Kalau dia tak tahu apa tu rukun 13, dia tak tahu apa tu solat, dia boleh masuk neraka lah. You semayang tak ikut rukun 13, you boleh masuk neraka, you tipu. Dalam Islam pun ada curi dalam solat. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tu curi dalam solat? Tak angkat takbir, cara baca tak betul. You tak tahu bacaan yang qauliyah dengan fi'liyah, apa bacaan yang harus, apa bacaan yang wajib, apa bacaan yang sunat muakkad dalam tu. Budak-budak sekarang tak tahu. Saya nak sebut sikit cerita Kowi TikTokers tu kan, yang dia buat konten, dia tebuk-tebuk orang yang mengaji-ngaji ni. Kowi. Oh, saya tak. Dia punya konten, dia tebuk orang Gen Z ni yang mana boleh mengaji. Bagus. Okey. Tapi dia punya kesat, saya tengok bila ada satu video dia buat di pavilion, di depan pavilion, dia jumpa satu budak remaja ni, orang Islam ni, umur dalam 20 something, 22, 23, dia minta mengaji. Kowi baca, sambung Alhamdulillah dia boleh baca semua. Dan dia pun cakap, I hafiz 30 juzuk. Tapi appearance dia subang, rantai. Tapi dia boleh mengaji. Dia boleh mengaji. Jadi kat situ kita boleh tengok bahawa dia beza tau, orang yang baca buku dengan orang yang faham apa yang dia baca. Faham. Itu sangat berbeza. Faham. You boleh nilai orang yang faham dengan apa yang dia baca dengan dia hanya menghafal saja. So that's the difference. Orang yang mengaji ni dia ada hufaz dengan orang yang faham dengan ayat-ayat kalamullah tu. Al-Quran tu kalamullah. Itulah mukjizat Nabi yang ada sampai hari zaman. Ya, betul. Itulah panduan kita. Itulah panduan kita. Termasuk dalam kosmetik pun, you penggunaan harian you kosmetik you guna pun mesti wajib yang halal. Mencari yang halal ni bukan lagi kena. Dia punya labeling dia tu wajib. Dah wajib, betul. Dah wajib. Sebab terlalu banyak penipuan yang berlaku dalam kosmetik terutama. Lambakan produk-produk yang tak betul, yang tak ada halal, yang penipu, yang menunggang agama, yang buat marketing tak betul pun ada, yang cakap halal tapi tak halal pun ada, logo halal palsu apatah lagi. Inilah yang berlaku sekarang. Okey, apa pendapat Tuan Naim pula kalau sekiranya founder Islam, okey, tapi dia ambil produk tu daripada kilang di China. Okey. Kemudian disebabkan itu Islam, dijual ke depan tu Islam, dia tak keluarkanlah kilang China tu. Tapi dia kata, takkanlah saya ni orang Islam, you nampak saya nak pakai tudung semua, saya nak bagi you produk, dia tak ada logo halal lah. Takkanlah kita nak bagi you bahan mentah minyak babi ke apa. Takkanlah kita nak buat macam tu. Dia psikologi marketing. Kalau tanya saya tu, dia lah babi yang sebenar. Kalau tanya saya, dia lah babi yang sebenar. Sorry to say. Kadang-kadang bila kita tegur macam ni, orang cakap, tegur jangan sampai menghina, tegur jangan sampai. Tapi dia macam ni. Saya pernah beritahu sahabat Rasulullah ni, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Nak tengok manusia, mayat yang berjalan, Nabi cakap, nak tengok mayat yang berjalan atas bumi ni, tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nak tengok kuda perang, pedang Allah, tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia cara Sayyidina Abu Bakar menasihat dengan cara yang penuh kelembutan. Tapi cara Sayyidina Umar menasihat tak parang atas meja. So ada dua karakter yang sangat berbeza. Faham. Tapi apa yang disampaikan, apa yang diajarkan tu adalah tujuan yang sama. Contoh saya dengan Puan Mas sekarang kita dekat.
Sini dekat House Cosmetic. Kita ni nak pergi KLCC. Okey. Saya naik motosikal, Puan Eman naik kereta. Puan Eman lalu MRT, saya lalu jalan Kesas. Faham. Tapi tujuannya Sama. sampai di KLCC. Ya. Cara yang berbeza, Betul. method yang berbeza. Faham. Itu yang orang kena faham konsep di situ. Betul. Ha. Kadang-kadang tegur lembut tak jadi. Dia sesuai dengan satu ni, saya nak baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam yang baik itu menegur Islam yang lain dari segi mulut, tangan dan lidahnya. Kalau contoh saya nak tegur satu kebaikan, saya ni kita based on ayat tadi tu, kalau you tak mampu tegur dengan tangan, you tegur dengan lisan. Kalau you tak mampu nak tegur dengan lisan, you tegur, paling command you tegur dengan hati. Tak betul lah dia ni, cakap dalam hati je, lepas. Kalau you berani sikit, dek tak betul lah dia buat ni. Okey. Kalau you dah berani, kau jangan buat ni sekarang. Tegur dengan tangan. Tu dia ada 3 step. Orang kena faham ayat 3 step tu. Saya punya follower ni berapa ribu orang yang sampaikan maklumat pada saya ni, tapi dia cakap, bang kalau jangan review saya siapa saya bagi tahu maklumat ni, abang crop, abang jangan betul saya siapa tu, berapa ramai. Saya alhamdulillah. Sebab kadang-kadang orang ni dia nak cakap dia tak sampai. Faham. Tapi dia guna channel saya lah untuk bercakap. So kena faham konsep cara menegur ni. Bila kita cakap dengan orang yang tak faham, dia macam ni, bila you berdebat dengan orang yang tak ada akal, you pun sama bodoh dengan dia. Ya, betul. Tinggalkan aja. Itu saja. Tuan guru saya selalu cakap, betul, ataupun saya saya di Syekh Said Luqman Hakim ni, saya cakap, keluar elak daripada berdebat. Sebab nowadays orang yang tak ada akal, you berdebat dengan IQ rendah pada you ikut sama macam dia. Ya, betul. Tak sudah-sudah. Orang cakap tegur jangan sampai menghina, tegur jangan sampai menghina. Tegur tu ada 3 cara dah Nabi Islam ajar. Kalau kita berani, kita buat lah. Tapi orang tak faham. Itu saya kata, cara mereka berfikir tu dah tak sama macam cara kita zaman dulu. Orang dulu tauhid kemas. Orang zaman sekarang tauhid, nampak jin terbang, jin tu power lah. Syirik terus. Syirik khafi terus. Syirik yang paling bahaya adalah syirik lintasan dalam hati ni. You kata benda yang selain daripada dunia ni, selain daripada Allah yang hebat, syirik. Yang paling halus bila you rasa diri you hebat, habis lah. Betul. Itu ujian para wali, para kekasih Allah. Mereka semua boleh uji kecuali para nabi. Mereka rasa diri mereka ni hebat sikit mengajar ilmu Allah tu, dia kata, dia orang okeylah aku boleh ajar. Habis. Itulah syirik. Syirik khafi yang nak ajar Tuan Guru. Itu yang paling bahaya. Bila orang dulu tak ada macam ni. Orang dulu betul-betul tauhid kemas. Apa nak pakai, apa nak makan, apa nak cari apa, mesti cari benda yang halal. Betul. Orang sekarang tak ada. Tambah lagi budak-budak sekarang ni yang tambah lagi kita cerita pasal geografi politik kat Malaysia ni. KPM sendiri pun dah ditekan oleh pihak yang ni supaya baru ni ada satu statement keluar daripada satu YB DAP lah. Dia bagi tahu Islam nak menyebarkan agama Islam ni boleh, tapi kalau boleh jangan melibatkan Kementerian Pendidikan. Dia pula nak sibuk-sibuk nak suruh masuk dia tu pendidikan Islam dalam sekolah nak dicabut. Ini semua kita kena ambil tahu. Pasal ni adalah kita punya masa depan Malaysia, negara kita ni. Ya, generasi kita akan datang. Mereka nak cabut pendidikan Islam sebab mereka kata penyebaran agama Islam ni, contoh mereka menyebarkan agama Islam melalui tokong Buddha. India daripada tokong kuil. Okey, cara mereka menyebar macam ni, mereka tak masuk pun dalam sistem pendidikan. Mereka tu dah lebih-lebih. Ini negara Islam. Ya, betul. 70% Muslim kan? Ya, betul. Okey, macam sekarang kan, kita tengok banyaklah sebenarnya founder yang nak buat bisnes kosmetik di kalangan orang muda. Betul. Okey, kalau kita tengok kan, kilang daripada China sekarang ni, dia buat marketing macam mana? Dia datang kat Malaysia terus, dia offer lah barang-barang ni, lipstick ni semua siap, semua 90%. Macam mana kilang kat Malaysia ni boleh survive? Sebab macam contoh kilang saya, kita buat produk halal, kita tak boleh bagi harga 90%. Faham. Jadi produk yang daripada luar, daripada China yang tak ada halal, sangat-sangat murah. Betul. Yang tak tahu macam mana. Jadi apa nasihat Tuan Naim kepada founder ni? Kau nak beli sebab murah semata-mata ke, ataupun kau nak tengok keberkatan ke, ataupun Betul. apa yang kau fight sebenarnya untuk bagi pada pengguna Muslim, 70% Muslim kat Malaysia ni? Itu yang cuba saya tekankan sekarang ni. Yang paling penting sekarang ni adalah education berkenaan dengan Islam. Bila kita cerita pasal education pasal Islam ni, dia termasuk isu halal. Yeah. Bila termasuk isu halal, bukan sekadar makan, tapi kosmetik pun terlibat sama. Sebab kosmetik ni adalah dah jadi orang kata apa, dulu kalau kita pergi tahu bahan-bahan asas ni, apa kata,
asas kehidupan ni makan, tempat tinggal, makanan, tempat tinggal, Keperluan asas tu. keperluan asas, keperluan asas. Dalam dunia bisnes. Dalam dunia bisnes ni, majoriti yang berjaya, betul-betul berjaya, dia yang paling besar saya tengok dua-dua. Yang pertama properties, yang kedua bila dapat menyediakan keperluan harian manusia. Telco, yes. baju pakai, makan yang orang buat hari-hari, yang hari-hari orang buat. Yes. Dan kosmetik ni pula sekarang dah termasuk dalam keperluan harian. Trending. Dah trend. Semua orang pakai sekarang ni. Lelaki pun pakai. Ya, lelaki pun pakai. Perempuan pakai, lelaki pun pakai. Semua pakai. Jadi dah jadi dalam keperluan harian. Sebab saya tengok orang perempuan sekarang ni siap satu beg. Memang dia ada untuk kosmetik dia lah. Betul. Okay, untuk dia satisfaction dia, self esteem dia, okay lah, go on lah. Tapi make sure barang tu halal. Jadi kosmetik ni, kalau cerita pada pempengaruh tadi, founder-founder yang ambil barang di sana apa semua ni, saya ada kenal satu founder, founder kosmetik. Okay. Kehidupan dia daripada macam ni, macam ni. Daripada kaya raya, lepas Dia semua pegang duit 12 juta pada umur dia 19 tahun. Dia antara orang yang terawal buat kosmetik kat Malaysia ni. 12 juta umur 19 tahun. 19 tahun. Okey. Kemudian dia buat seperti benda yang Puan Emma cakap tu. Ambil barang daripada China yang tak tahu halal haram. Tepung powder yang untuk buat daripada Thailand pun memang tak halal. Dia buat, dia jual. Tetapi apabila seseorang tu yang founder tu dia orang Islam, mark my words, one fine day you akan dapat kifarah. Macam mana dia kifarah jatuh? Tu akan macam mana dia jatuh? Macam mana dia jatuh apabila dia dah terlalu, orang kata ada duit, dia terlalu enjoy dengan kehidupan dia. Yang pertama sekali, dia tak solat. Apabila orang tak solat ni, orang yang tak ada keberkatan. Satu, dia dah masuk ke bab istidraj. Dia dapat kaya apa semua tapi lupa Allah, tak bersyukur. Okey, sampai satu tahap, daripada situ dia start aniaya orang Islam. Menganiaya orang Islam adalah jual produk kosmetik yang memang confirm ada jelatin babi tapi tak beritahu zakat halal. Adakah dia tahu barang dia? Dia tahu. Itu isu dia sekarang ni, dia tahu. Tapi dia kejar sale. Ada saya kenal dua orang founder ni. Memang dah berubah. Dia kata dia menyesal dan itu sebenarnya yang kita nak. Sebab dia ambil daripada China lah. Dia ambil daripada China. Dan dia tahu dalam tu ada gelatin babi. Ada. Dia ambil daripada Shenzhen. Saya tanya dia beritahu ambil daripada Guangzhou, daripada Shenzhen. Selalu kosmetik memang Guangzhou. Saya tahu. Dia beritahu dia situ sebab apa? Sebab babi murah. Betul, minyak babi isu murah. Isu ni babi ni murah. Dan minyak dia ringan dan sangat mudah meresap dalam kulit. Betul. Dia murah dan dia mudah. Tapi babi itulah yang haram dalam Islam. Saya ada satu kawan saya, Zero to Hero. Dia ni buat printing. Okey. Dia ni dah millionaire lah. Tapi dalam perjalanan nak naik jadi millionaire ni, dia pernah submit untuk ambil projek untuk kos buat ubat gigi. Produk kotak ubat gigi. Okay. Production gigi, ubat gigi Colgate. Dia punya production ni 1 minggu sejuta paket. Okay. Sejuta ni lah nak submit. Cerita pasal isu seminggu sejuta Colgate punya production punya packaging. Okey. Dia kalah apabila ada company daripada China masuk. Macam yang Puan Emma cakap lah, kalah atas dasar harga. Sebab kat sana memang dia duplicate semua benda. Ya, betul. Dia punya mesin offset dia beli 500,000. Sana punya mesin offset 5 juta. Ya. Tambah dekat sini pun mereka pun kertas pun halal. Nak kena saya kertas yang daripada halal. Betul. Yang tak sapu dengan minyak babi. Betul. Ada juga. So kat situ semua. Tapi alhamdulillah jadi jutawan pun. Kawan saya ada kat Seri Kembangan ni. Alhamdulillah. Mungkin sebab saya pun ambil kotak dekat Seri Kembangan. Bukan sebab jujur saya cakap, dulu pun saya buat kotak dekat China. Betul. Tapi bila saya perasan proses ni, saya rasa bila kita nak memperjuangkan halal, saya bertukar kepada seorang supplier. Alhamdulillah. Melayu. Sebab saya tengok concern, contoh tempat printing tu kadang-kadang anjing masuk berlega-lega. Itu bersatu hal. Konsep JAKIM untuk premis halal makanan, pertama sekali bila dia pergi buat site visit, JAKIM buat site visit untuk tengok premis yang halal, yang nak mohon rezeki halal ni, dia kena ada pagar. Ya, betul. You have to make sure that anjing tak boleh masuk dalam kawasan you. Ya, betul. Tepat. And what happen kalau anjing boleh masuk pula? You kena tutup kedai, you kena call JAKIM akan hantar satu tim untuk samak balik. Then baru you boleh berniaga. You tak boleh samak sendiri. You kena ada authorization daripada JAKIM untuk samak. Itu sebab itu halal ni sangat penting, very important. Orang tak faham, you samak betul ke cara you samak? Betul juga tu.
That's why you bila orang tak faham tau. Contoh anjing dah masuk dalam premis you. Apa you boleh buat? You tutup kedai, you kena maklum pada JAKIM ataupun Majlis Agama Islam, dan dia orang akan deploy satu tim untuk pergi samak you punya kedai dengan cara ikut hukum syarak yang betul. Then baru you can start niaga balik. Sebab apa saya beritahu, Nabi Isa AS, kita orang Islam kita percaya bahawasanya Nabi Isa AS masih lagi hidup dan dia akan turun besok dengan Imam Mahdi. Selepas Dajjal mati besok, apa perkara pertama yang dia akan buat? Dia akan jalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia akan bunuh semua babi dan anjing dalam muka bumi ni. Nabi Isa akan bunuh babi dan anjing atas bumi ni semua sekali tanpa meninggal seekor pun. Budak-budak sekarang tak tahu babi tu daripada mana, kenapa Allah jadikan babi tu. Anjing tu apa, kenapa Allah jadikan anjing. Semuanya cerita atas bahtera Nabi Nuh AS. Waktu banjir besar tu, terlalu banyak sangat binatang-binatang kan, nak sepasang. Betul. Jadi Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah Ta'ala. Dah bau busuk, bau air kecil apa semua. Anjing tu, kenapa, yang mana haram bagi anjing? Bila kita anjing ni? Air liur dia. Sebab air liur dia ni sapu lantai, tahi-tahi. Tu anjing. Babi ni pula dia makan najis. Makan najis-najis semua binatang-binatang tu. Lepas tu anjing jilat. Itulah anjing dengan babi. Orang Islam ni, budak-budak zaman sekarang, kalau saya tanya budak sekolah tak tahu. Tak tahu macam mana anjing tu jadi. Allah jadi macam mana. Allah jadi satu benda ni semua bersebab. Tu sebab kejadian seekor anjing dan seekor babi. Dan itulah yang Nabi SAW akan buat apabila Dajjal dah mati esok. Dia akan bunuh semua anjing dan babi atas muka bumi ni, dan dunia akan semua Islam selama beberapa masa sebelum kiamat yang besar. So ini yang kita perjuangkan sekarang ni. At least we have something to say. Kalau kita dah mati besok pun, kita jumpa dengan Nabi dekat syurga besok. Macam Puan Emas ni besok, kalau kita dah meninggal besok, Puan Emas akan duduk dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, penghulu syurga wanita. You have something to talk lah. Kita pernah, saya berniaga ni, Sayyidatuna, saya berniaga, saya perjuangkan yang halal ni, alhamdulillah. Tengok, ini semua dia tak orang itu, kita tak fikir tak dunia dah. Kita syariat saja kita berniaga ni. Betul. Dalam kita ni kat sana dah. Masya Allah, ilmu baru juga untuk saya. Kita kat sana dah, kita dah kat sana dah. Faham. Kita kalau mati pun insya-Allah kita mati syahid. Mati syahid yang diberitahu oleh Tuanku Haji Brahman bagi tahu bagaimanakah sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana mati syahid tu? Mati syahid ni bila kena orang sembelih pedang, darah percikan pertama yang keluar tu Allah tunjuk syurga dah. So you tak rasa apa dah. Tu syahid kubra. Dan apa yang kita buat ni sekarang, insya-Allah kita sedang berjihad. Ya betul. Berjihad, semua benda kita berjihad. Apa yang you tanggung sekarang ni sebagai you Puan Iman ni sekarang entrepreneur, you founder cosmetic house yang memperjuangkan kosmetik yang halal dekat Malaysia, negara Islam ni yang sedang ditekan, ditindas keislamannya itu. Allah akan pandang you, that's far more important daripada semua benda yang ada atas muka bumi ni. Itu yang lebih penting. Sebab Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berdoa, antara doa dia yang paling mustajab, ya Allah, jangan kalih pandangan kau pada aku. Tu doa. Tu doa untuk orang wanita tu. Jangan alih pandangan kau padaku. Jangan alihkan wajahmu padaku. Tu doa dia. Antara yang boleh mustajab. Lagi best daripada semua benda atas muka bumi ni. Sebab kita ni, macam mana kita ni akan mati. You how long you can live. You jangan ceritalah stem cell yang buat 100-200 ribu tu. I don't care. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak ada tidak. Ni yang paling penting. Kita bila kita cerita pasal mati takut. Ya. Tapi bila orang yang ada iman, dia nak mati. Betul. Saya sendiri, saya nak mati, saya tak kisah. Kalau ada orang nak mari bunuh saya, apa yang saya buat, okay, come. Tak apalah, aku rela. Tapi kalau aku tak mati, siap lah. Tapi sebab apa kita mati ni, kita tahu kita mati berjihad atas jalan Allah. Betul. Kita nak mati dalam keadaan macam tu lah. Kita nak macam, kita ni, roh ni, jasad ni bangkai je. Yang akan jalan roh kita ni. Cerita, kalau roh kau makan benda tak halal, pakai kosmetik yang tak halal, tak usah cerita nak berjalan lah. Jangan cerita nak berjalan jumpa Nabi. Tak ada lah cerita dia. Duduk dalam orang yang berjuang benda halal-halal ni, kubur dia esok insya-Allah akan jadi salah satu taman daripada taman-taman syurga. Kalau kita tak buat benda tu, kubur ke besok ni sesempit-sempitnya dalam satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Kau nak benda tu. Sebab apa? Sebab mereka ni, rohani mereka tak berjalan. Orang yang belajar ni, dia ada syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Ada 4. Syariat ni kita ni sekarang ni atas muka bumi ni. Ya, betul. Kita berjalan, kita makan, kita minum, kita tidur, itulah syariat. Sebab kita manusia ni semua berada dalam makam asbab. Semua benda berlaku bersebab. Okey. Semua bersebab.
Bila orang belajar, dia akan pergi kepada hakikat. Hakikat ni apa? Tariquna, tariqatu mahabbah. Orang yang berjalan ni, orang yang berjalan dengan perasaan kecintaan kepada Allah. Yang berjalan tu siapa? Bukan jasad dia berjalan. Ruh dia yang berjalan. Bila orang dah berjalan ni, dia akan nampak. Dia akan diterima warid, dia akan dapat benda ni. Kalau cerita pasal ni, sekarang orang yang tak faham, dia kata kita tak betul. Faham. Tapi sebenarnya bila you dah sampai umur 7 tahun, you dah pandai dah algebra. You dah pandai dah matematik, math apa semua. You dah pandai dah sains, pemboleh 7 ubah tahun pun tak faham. So bila you nak belajar, you have to go to school. Ya, betul. You have to find yourself a teacher. You kena belajar. You nak faham bahasa Melayu, you nak faham bahasa Inggeris, you have to find yourself a teacher. You nak belajar sains, you kena cari cikgu sains. Sama dengan roh kita ni. Roh kita nak belajar, roh kita pun kena cari cikgu. Kita bukan pandai. Itu yang penting. Tambah lagi ujung-ujung zaman ni, kita dah tak ada Nabi yang berjuang. Ada Nabi yang masih hidup, tapi bukan Nabi yang menyampai. Jadi yang tinggal sekarang adalah wali-wali min auliyaillah dan juga salafus soleh yang mengajar ni. Jadi kita carilah mereka. Sebab tu keluar hadis baginda Rasulullah SAW, apabila kau dengar nama Imamul Mahdi keturunanku, maka pergilah kepada dia dan berbaah dengan dia hatta berjalan dalam salji. Dulu orang tak expect pun Mekah salji. Ya, betul. Sekarang dah ada. Macam mana panas-panas. Sekarang lebih daripada salji lagi. Ya, betul. So apa yang baginda cakap, satu demi satu, tak ada seinci pun lagi, semua jadi. Pasal halal yang bersatu, tuanku bercakap, sekarang ni 20% saja halal dalam dunia ni. Patutlah masa mula-mula saya bising pasal halal kosmetik, ramai yang melompat. Melompat. Saya buat benda ni pun ramai yang terkinyit melompat. Kita cerita pasal sebab apa tahu? Sebab anasir-anasir jahat ni, they try to control our economy. Resource tu satu hal dah. Macam mana nak kontrol ekonomi? Dia kontrol resource lah. Ya, betul. Termasuk juga dengan kosmetik. Sebab resource kat Malaysia ni, contoh yang Puan Imah sendiri tengah buat ni, costing. Ya. Mereka buat di sana murah. Pakai babi apa semua murah. Jadi mereka boleh lawan market kat sini, target. Dan di Malaysia pula, kalau dia orang berniaga, dia orang nak mengharapkan, contoh founder di China. Dia nak mengharapkan customer China saja. Saya beri contoh Christy Ng. Dia buat handbag. Berapa dia boleh collect kalau semua customer dia tu semua Cina dekat Malaysia? Tak sebanyak hari ni. Jadi target market mereka adalah orang Melayu, orang Islam. Betul. Jadi berbalik pula pada kosmetik ni, you kena cari benda yang halal punya. Kita kena ingat 70% Muslim. Betul. So sekarang ni ialah process of education je. Betul. Untuk convertkan semua orang, bagi kesedaran. Betul. Halal awareness ni sangat penting. Sebab macam saya kata daripada awal tadi, kosmetik ni sekarang ni bukan orang bekerja yang pakai. Budak sekolah pun pakai. Budak sekolah tu dah macam lebih make up dia lagi over daripada kita ni. Betul. Kan? Yang laki-laki pun ada, yang perempuan-perempuan pun ada. Nak menjaga kesihatan ni baik, bagus. Kosmetik ni termasuk dalam healthcare. Betul. Nak jaga kesihatan ni bagus, tapi cari yang halal. Kalau you pakai daripada sumber yang tak halal, you dah dosa satu hal. Lepas tu kalau you dapat sakit, ramai orang, you tengok kalau orang pakai kosmetik yang tak halal ni, yang ada mercury whatsoever, yang tu tak tahu siapa, you dapat keradangan kulit, kanser kulit, macam-macam penyakit sampai. Ini sebab apa? Sebab you tak pakai benda yang halal. Semua akan jadi macam tu. You makan dalam babi ni, you nak tengok dia ada macam mana dia punya kuman dia yang tak mati tu. You ambil daging babi mentah, you tuang arak. You tuang alkohol lah. Alkohol, kok ke, arak ke apa, you tuang. Dia punya cacing tu tak akan mati. Itu betapa jijiknya babi ni. Mereka boleh ambil dia punya kalau lemak, lemak DNA, tu, minyak. Lemak dia tu dia hasilkan minyak, dia separatekan lemak, saturated fat tu dia jadikan minyak, macam ghee tu. Dia campur semua benda lah. Ya, betul. Masakan pun sama. Berapa ramai ada orang Melayu, orang Islam yang makan babi tanpa mereka sedar, yang dah minum alkohol tanpa mereka sedar. Ini semua merosakkan jiwa, merosakkan otak, merosakkan pemikiran. Berapa ramai budak-budak sekarang yang tak dengar cakap mak bapak. Berapa ramai budak-budak sekarang yang nak mengaji pun malas. Satu hal, bila anak nak mengaji, mak pun tak apalah, lain kali lah. Mak pun satu hal juga. Sebab apa? Ini kes yang budak-budak remaja bunuh orang ni pun. Bunuh ibu lah. Sangat menakutkan. Ini pemakanan kan? Pemakanan. Apa yang kita makan, pakai. Yes. Dia menjurus. What you eat, what you use, that's you are. Menjurus kepada, sebab kita ni orang Islam ni, kita cerita pasal wave gelombang. Kenapa kita baca doa sebelum minum? Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apakah sifat air? Dia boleh absorb, menyerap. Yes. Dalam Al-Quran ni
Sebab tentera Allah ni, siapa tentera Allah? Tentera Allah ni udara, Okey. air, laut, apa semua. Bumi ni semua Allah punya, tentera Allah. Ya, ya. Jadi bila kita baca, dia akan masuk dalam ni. Jadi tentera Allah dah masuk, kita minum, masuk jadi badan kita. Including kosmetik pun kalau kita pakai apply pada kita punya kulit. Jadi kita nak benda yang halal. Jadi kenapa bila kita minum daripada orang kaya-kaya, billionaire, kalau dia tengah minum, dia tu mencarutkan dia. You stupid lah. Dia tak bagi dah nak dia minum air ni dan dia pun takkan minum air ni. Sebab vibration tu dah masuk dalam, negative vibration dah masuk dalam ni. That adalah yang diamalkan oleh billionaire dunia. Ya, Benda ni very important. Sangat important because dia mempengaruhi minda. you. Yes. Dan Menarik. selalulah mengaji dan mendengar. Sebab tu Islam cakap kalau you tak pernah mengaji, you dengarlah orang mengaji. Why? Because of the vibration daripada ayat suci Al-Quran tu masuk ke telinga you. Dia boleh bagi you tenang satu hal, dia boleh reset balik you punya mind. Itulah the miracle of Al-Quran, ayat-ayat Quran salah satunya. Vibration tu, sebab kita ni ada telinga. Kenapa Allah jadikan telinga kita ni ada gegendang dalam tu? Vibration punya ni. Untuk Because mendengar. kita receive vibration. Ya, Saya ya. bercakap dengan puan sekarang ni pun through vibration saya boleh faham, saya boleh dengar. So sama dekat dengan benda ni. Ini orang kena kaji sedalam-dalam. Tapi ini yang tak sampaikan influencer yang pengaruh buat konten-konten bodoh. Cuba you buat satu content education macam ni. Okay, Islam kalau nak minum bismillah. Kenapa bismillah? Sebab ada vibration. Betul. Negatif, positif masuk dalam badan. Ini ilmu baru untuk saya juga. Dia orang amat tu Cina-Cina dia minum air masak. Menarik. Ini orang tak tahu. Ya. Sebenarnya benda ni Islam yang ajar. Mereka interpretasikan all of this from Al-Quran. Bagus. Pernah dengar holy water? Yang Kristian punya Yang tak boleh kita siapa minum tak boleh mengucap. Uh-uh. Because you know why? Kenapa? Because of the vibration. Oh ya. So something that Ini teknologi yang paling tinggi adalah vibration dalam water. Sebab 60% dekat muka bumi ni pun adalah air. Dan dalam badan manusia pun 70% adalah water. Yes, dia water. Ya, betul. Dalam badan manusia ni 70% adalah cecair water. Jadi semua ada vibration dalam ni. Itu semua sangat-sangat efektif kalau you buat benda ni. Islam dah ajar dah benda-benda macam ni. Bila you minum, sebab tu dia orang tapi benda ni tak diajar tau kepada orang Islam, pada muslim-muslim budak-budak ni. Tak diajar tau. Mahupun di sekolah ataupun di rumah. Saya pernah selalu bagi tahu early education dia untuk budak-budak ni comes from the parents. Kalau parent pun ke laut, betul lah. anak-anak kau jangan ceritalah. Faham. So benda ni yang saya buat education awareness kepada bukan hanya kepada pengguna-pengguna Islam, kepada ibu bapa ni paling penting, because you yang nak develop kita punya pewaris yang menjaga Malaysia ni. Betul. Kita nak develop itu yang tak diajar. Yang kepada kita sama kat you apply skincare you ni pun. Kalau you apply skincare yang daripada tak halal pun cecair juga. Kadang-kadang cecair masuk dalam badan you pun jadi cecair juga. Betul cecair. Betul, tepat Semua sekali. ada vibration. Kita tak tahu mereka jampi ke apa ke. Ni reality. Ya, betul. Kalau saya cerita betapa teruknya orang yang peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha non-muslim sampai menggunakan as a muslim kita kena percaya berkenaan dengan jin dan syaitan, sebab Nabi ajar kita kena percaya jin dan syaitan. Kalau saya cerita peniaga-peniaga duduk letak jin depan kedai, masih mari orang Islam masuk. Orang Islam tu pula tak kuat dia punya iman dia. Because of this lah, tak lagi tambah. Cara mereka nak menghancurkan Islam ni bukan daripada segi pergi berperang. Mereka menghancurkan dalaman yang setiap tak nampak individu Islam tu sendiri. Ya, betul. So sangat teruk. So kita cerita kosmetik. Sebab apa kosmetik terlalu penting? Sebab dah jadi keperluan harian. Okay, so terakhir daripada Tuan Naim, apa nasihat kepada pengguna kat luar sana? Yang mana kalau you, walaupun ada lambatkan produk yang viral, yang murah, kosmetik ni, sebenarnya apa yang you nak tengok untuk melihat dari segi angle kebekatan hidup, kebekatan keluarga. Walaupun you nampak produk halal tu sedikit mahal daripada produk daripada China yang viral, kat mana you kena pilih kalau you nak mencari sebuah kebekatan tu? Saya cerita bab tu. Terima kasih atas soalan tu lah. Sama juga daripada segi pemakanan. Saya pernah cakap orang Melayu ni suka makan ayam. Betul. Okay. Saya kata ayam bismi ni, ayam organik ni, dia quite expensive sikit. Ya, betul. Daripada ayam yang you beli dia yang ada lambakan lah. Dekat Malaysia ni, import yang dibawa masuk ayam daripada China dengan Thailand ni bertantan. Okay. Cara mereka sembelih macam mana? So you better cari ayam
yang ada Sedikit mahal tapi tetapi confirm halal, ya. bukan bangkai. Sama juga cerita kosmetik. You pakai dekat kulit you. You Bawa solat. tujuan asal you pakai kosmetik ni adalah untuk you nak jaga diri you. Mm-mm. You nak bagi diri you cantik, you nak bagi diri you segar, you nak bagi diri you fresh apa semua tu. Tapi you pakai daripada babi. You nak buat solat, satu hal. You pakai kosmetik, budak you tak tahu ada solat. Solat you tu, you solat pahala dapat, tapi solat you ditolak. Buta-buta ditolak. Dia ada solat you diterima ke tak? Solat you tak terima ke tak? Kalau diterima tu, you akan automatik jadi baik. Macam mana nak terima? Saya selalu tanya soalan ni pada semua orang yang saya pernah jumpa kalau saya tengah berbual ke podcastannya. Selama you hidup 40 years ni, saya tanya you jawab dalam hati you sendiri. Pernah tak you khusyuk semayang? You answer that question for yourself lah. You fikir. Bila you angkat takbir, Allahu Akbar. Dia akan mari, bismillah aku macam mana hari ni? Tapi nak makan apa? Anak aku macam mana? Dia itulah. Faham. Faham kan? Faham. Jadi macam mana nak dapat keberkatan? Sebab kita ni awalul a'mal as-su'al fi yaumil qiyamah adalah solat. Kalau solat you tak betul, habis lah you. Macam mana you nak solat betul? Yang nak menghadap Allah ni bukan jasad. Sebab tu saya kata you solat you tak terima pun dapat pahala. Sebab jasad you yang solat. Dalaman tu kat mana? So apa yang you kena pada kulit you, apply skin ni mestilah daripada segi yang Apa halal. yang kita pakai kat kulit, dia akan effect kita punya dalaman. Betul. Sebab cecair, vibration. Saya tak faham saya tak faham ni. Nak masuk neraka ni mahal tau. Nak masuk syurga ni free. Pun orang tak nak pergi. Faham istilah tu? Cuba detailkan sikit. Supaya mungkin orang, kan dia salah faham pula. Orang kat luar. You nak masuk syurga ni free. Kenapa free? Ya Allah, semayang buat apa? Buat yang paling senang sekali, you buat kebaikan. Okey, betul. Pahala. Tak ada kena bayar pun. You buat baik, you masuk syurga. Itu yang Allah cakap. Nak you buat jahat, you masuk neraka. Arab berapa sekarang harga? Ratus-ratus. Dia dekat kelab malam apa semua tu. Ambil hire macam-macam lah. Maksudnya you nak buat kejahatan, kena bayar. Okay, saya perincikan. You nak buat jahat, kena bayar. You nak minum arak, beli. You nak pergi sana yang buat tak betul ni, kena bayar. You bayar. Still you bayar. Tapi benda tu at the end of the day, you akan masuk neraka. Syurga ni free. You pergi semayang, you pergi masjid. Tak ada orang larang lah. Tak ada orang larang you jalan kaki pergi semayang. You jalan kaki daripada Kelantan sampai KL nak pergi masjid pun, tak ada orang larang. Tidak ada orang larang. Betul. Tapi you puan nampak tak? You jalan kaki daripada Kelantan sampai KL, semua tempat nak pergi masjid kat sini, tak akan ada orang larang you nak pergi semayang. That was totally free untuk ke syurga. Tapi you nak pergi beratur dekat kelab malam tu, you nak pergi beratur depan premis, nak beli kosmetik yang halal, yang haram, yang tak ada halal, you nak pergi minum arak, nak pergi berjimba, tunggu, lepas tu kena bayar cover charge, lepas tu buka botol bayar berapa ratus, beribu. You bayar, you nak pergi neraka. Masuk syurga yang free pun you tak mau. You buat baik pun you tak mau. Tapi saya sangat menyanjungilah Puan Ima dan juga staf House Kosmetik ni sebab memperjuangkan kosmetik ni yang halal. Jadi lagi sekali nanti saya akan buat video lagi berkenaan dengan education regarding the kosmetik yang halal ni. Jangan putus asa lah kita ni. Kita ni jangan putus asa lah. Sebab kalau kita tak ada, saya tak tahu siapa lagi yang nak cakap. Betul. Orang kadang-kadang dia nak buat tapi dia tak terbuat. Dia tak cukup keberanian. Bukan Allah tak pilih dia. So, jawapan dia tu je, Allah tak pilih dia. Sebab sesungguhnya al-insanu sirru wa ana sirru, manusia ni penuh dengan rahsia dan akulah rahsia itu. Jadi Allah tahu diri jiwa you macam mana. You level macam mana boleh pergi. Allah dah tahu dah. Jadi kalau orang tu boleh bercakap, boleh, sebenarnya Allah yang pilih dia bercakap. Orang tu nak bercakap tapi tak nak bercakap, sebenarnya Allah yang tak izin. Sebab semua ni iradat Allah. Semua kekuatan yang ada pada diri tu, pemikiran dia, semua datang daripada Allah. Ya, betul. Allah lah, semua benda Allah je. Betul. Tak ada yang lain. La maujud illallah. Tidak ada benda yang wujud selain daripada Allah. Syaitan ke iblis ke kalau kena kacau, kau tak wujud, aku tak wujud. Belah. Itu je. Allah yang izin kau. Betul. Satu lagi, akhir kata daripada saya, buatlah kebaikan sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab Nabi salah satu Nabi yang boleh berkalam dengan Allah adalah Nabi Musa AS. Dia berkata dengan Allah, Ya Allah, apa yang kau suka pada aku? Solatku ke, puasaku ke, zakatku ke? Allah kata, la. Sesungguhnya apabila kau memasukkan kebahagiaan dalam hati manusia yang sedang bersedih, di situlah aku ada, Allah cakap. Dan kita masuk syurga bukan sebab amalan.
Kita masuk syurga bukan sebab kita amal tau. Bukan amalan kita. Kita masuk syurga dengan sifat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Tu saja. Tak ada lain, tak ada kurang. Termasuklah dengan kosmetik ni. Terima kasih Puan Emma. Saya akan buat video berkenaan dengan House Kosmetik, memperjuangkan kosmetik halal dekat Malaysia ni. Sebab sekali lagi, kosmetik ni, dia punya jangkauan dah jadi sampai tahap keperluan harian. Sebab orang perempuan akan macam, alamak, powder aku nak habis lah. Aku punya perfume nak habis. Aku punya kosmetik. Aku punya lipstick aku dah nak habis lah. Dia jadi macam tu tau. Fobia tak boleh. Kadang-kadang tak habis lagi, tambah lagi. Dia jadi macam tu. Dia kata, alamak, aku punya barang nak habis contoh kan. Aku punya serum ni nak habis lah. Alah, kena cepat cari. Dia sampai tahap tu. Jadi dia dari satu keperluan dan dia eager to have the cosmetic. Sebab mereka mencantikkan mereka. Tak salah. Tapi jangan over. Yang paling penting sekali, kosmetik mestilah halal. Daripada semua segi syarak Islam. Itulah saja. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin. You tak tahu bila you mati. Hari ni rasa macam kena ceramah pun ya. Tapi banyak, terima kasih Tuan Naim, banyak yang saya sendiri pun dapat daripada perkongsian hari ni. Amin. Menginsafkan saya. Dan saya rasa macam sebab saya sebenarnya kadang-kadang saya sedikit down. Bukan apa, bila saya rasa macam saya nak ajak orang buat kebaikan, kenapa saya kena hentam pula ni? Salah ke apa yang aku cakap kan? Bila kita nak baik ni, kita akan diuji 2 kali ganda. Memang itulah. Tapi itulah syarat kita nak masuk syurga. Syarat Allah nak terima kita. Faham. Sebab kita ni, para sahabat pun tak mau hidup zaman kita ni. Zaman fitnah. Inilah zaman kita ni. Macam you cakap tadi, menyampaikan marketing, menyampaikan produk yang tak betul, you cakap benda betul, itu fitnah lah. Faham. You menipu, menyampaikan sesuatu yang tak betul. Contoh, kedai saya buat satu pengaruh ni, dia cakap, korang datang sini, ni wagyu ni halal tau, datang sini lah makan. Dia guna perkataan tu tau. Ini daging ni halal tau, daripada Jepun. Ni ada sijil halal daripada Jepun tau. Memanglah wagyu tu, daging tu halal ada sijil. Tapi tempat you tu cara masak guna mirin, ada jual saju, ada jual sake. Betapa bodohnya influencer tu cakap macam tu tau. Saya memang, yang cakap tu orang Islam. Ya, influencer Islam tu. Sama juga macam kosmetik ni. Yang tak ada halal, yang kau bangga-banggakan sangat. Yang halal ni sebenarnya tu lah, sebab tu kita kena educate mereka ni semua, supaya semua benda ni akan termasuk dalam educational yang halal, supaya mereka bila nak cakap pun mereka fikir halal ke tak benda ni aku tanggung dosa. Sebenarnya sebab dia orang tak nampak, dia orang dah tak digambarkan betapa dahsyatnya dosa, betapa dahsyatnya neraka. Sesungguhnya syurga itu benar, sesungguhnya neraka itu benar. Dia orang tak takut kat situ tau. Sebab dia orang tak nampak benda. Sebab tu dia orang tak fikir aku buat ni. Orang bayar 10,000 untuk review kosmetik. Yang penting dapat duit. Betul. Tak payah fikirlah halal. Sebab most of the kosmetik yang buat review ni, selain daripada pengaruh, artis lah. Betul. Artis lah. Sebab we well know that dia memang ada follower. Tapi dia tak fikir tau, yang follow dia ni, kalau Allah terima taubat kau pula, dia ada 2, hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah dengan hablum minanas. Manusia yang kau ajak dia buat jahat dekat syurga neraka besok, dia akan cakap, ya Allah, dia yang ajak aku. Ya Allah, dia yang ajak aku pakai ni sebab dia, ya Allah. 1,000,000 orang cakap macam tu. Kau nak tolak dah. Kita sistem, kena tanggung lah. Yes, dia punya sistem macam tu lah. Sistem dia macam tu. Berapa pahala dia ada? 2 sejuta. Okay. Kau buat ni sebab apa? Sebab dia pengaruh kau. Okay, tolak pahala bagi dia. Tolak. Sampai kau tak ada pahala dah, masuk neraka kan kau. Sama macam suami dengan isteri. Isteri cakap, aku tak pakai tudung, suami aku tak tegur. Pergi, pahala kau tolak ke dia. Sama juga, macam sama pengaruh ni. Dia orang tak nampak tau benda ni tau. Yelah, ajak-ajak orang tanpa mengkaji halal haram satu produk. Berapa ramai orang pakai dan guna. 1,000,000 orang pakai produk yang kosmetik tak ada halal ni, yang haram, yang ada babi. Dia tahu besok dekat akhirat besok, ya Allah, aku pakai produk ni sebab pempengaruh ni yang suruh aku pakai. Aku tengok dia sebab dia pakai. Okey, tolak pahala kau. 1,000,000 orang tolak 1,000,000 pahala. 20 juta tolak 20 juta pahala. Lah kali kau tak ada pahala, dengan kau masuk neraka. Ini realiti ni. Ini yang kena bagi tahu dia orang ni. Tapi sebenarnya ini isi penting. Ini isi paling penting sekali untuk berbagi tahu kepada influencer sebenarnya. Dia itu saya kata, education tak sampai pada mereka. Mereka tak tahu betapa, hatta kita tengok satu benda yang tak baik berlaku depan kita. Aduh, tak banyak tegur belah. Dia belah tu pun besok kan Allah akan tanya besok. Kenapa kau tak tegur? Oh ya Allah, aku buat jahat ni, kawan aku ada kat sini ni, tapi kawan aku tak tegur aku.
kawan aku ni, aku tak, ya Allah, kenapa aku tak semayang Zuhur hari ni? Kawan saya tak ajak saya pergi semayang. Kawan saya pergi semayang tapi tak ajak saya semayang. Pun terlepas, kau buat baik dah tu. Kita cerita yang buat baik pula. Faham. You nak pergi solat, Tapi tak ajak pula tapi kawan. tak ajak kawan you kat sebelah ni, nak pergi solat tak? You pun kena juga. Ya Allah, masa dia pergi si fulan pergi semayang, dia tak ajak saya pergi semayang. Jadi saya pun tak semayang lah. Dia pun kena juga. Tu buat baik, apatah lagi kau buat jahat. Apatah lagi kau buat marketing produk-produk kosmetik yang tak ada sejalan ni. Kalau macam tu saya kata, sejuta orang tengok, sejuta orang yang akan claim pahala you nanti di akhirat. Okey, itu memang sangat menakutkan. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Naim. So, banyak pengajaran yang kita dapat pada hari ini dalam podcast hari ini. Adakah pengguna Muslim sedang ditipu? Dan kepada influencer yang di luar sana, kami juga menasihati Tuan Naim dan saya, KL, sangat-sangat berharap you all kaji selidik dulu sesuatu brand. Sama ada macam kosmetik, sebelum menerima review, tengoklah dulu. Sebab kita ajak orang lain untuk guna produk kita. Betul. Jadi biar kita membawa sesuatu yang betul-betul orang kata confirm halal, ada logo halal, memberi kebaikan kepada orang lain dan juga keturunan. Betul. Dia melibatkan keturunan, bukan seorang je pakai lepas tu siap. Betul. Nanti orang tu mengandung, ada keturunan lagi. Jadi dia melibatkan keturunan. Fikirlah sepanjang-panjangnya. Dan insya-Allah semoga dia memberi kebaikan podcast kita hari ini. To be honest, hari ni podcast ni memang banyak memberi kebaikan, ilmu baru juga kepada saya. Terima kasih Tuan Naim. Semoga kita sama-sama berubah kepada lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua.